Alhamdulillah, tahun ini aku bisa merasakannya. Pagi raya korban ni rasanya lain macam. Sejak bangun subuh, hati aku rasa tak tenang. Ada rasa gembira yang tak terucap. Bertahun-tahun lamanya, aku hanya mendengar cerita orang, melihat jiran-jiran sibuk masak daging, rumah mereka berbau harum semerbak, sedangkan di rumah aku, hidangan masih sama ikan masin atau sayur lodeh. Bukan tak ada rezeki, cuma selalu ada orang yang lebih memerlukan, jadi aku sekadar pasrah dan ikut gembira dari jauh. Tapi tahun ni, entah kenapa doa aku rasa makbul sangat. Baru saja pulang dari solat sunat Aidiladha, baru buka pintu rumah, nampak di depan pagar ada jiran tua berdiri tersenyum, tangan memegang bungkusan besar berbalut daun pisang. Assalamualaikum. Ini bahagian awak tahun ni. Alhamdulillah, nama awak dah terpilih. Masa dia serahkan bungkusan berat tu, tangan aku terus menggigil. Jantung berdegup laju tak terkata. Tak percaya. Betul ini. Aku cuma mampu pegang erat bungkusan tu. Sebut berulang kali dalam hati, ya Allah, terima kasih. Akhirnya sampai juga. Laju aku bawa masuk ke dalam rumah. Dengan tangan yang masih gemetar sebab terharu, aku buka ikatan tali rafianya. Perlahan-lahan daun pisang dibentang. Subhanallah. Terpamer di depan mata kepingan-kepingan daging lembu segar, merah menyala. Urat-urat putih nampak jelas, masih beruap nipis. Suam-suam kuku. Baunya, bau daging segar yang bersih, bau rezeki yang halal lagi berkah. Air mata aku terus menitik jatuh ke atas daging tu. Alhamdulillah. Tahun ni aku dapat. Tahun ni aku akan masak. Tahun ni aku boleh rasa. Segera aku bangun, lap air mata. Tak nak buang masa. Daging ni mesti dimasak dengan penuh penghormatan dan syukur. Aku bawa terus ke dapur. Dapur kayu kesayangan aku. Rasanya dapur hari ni nampak lebih berseri, lebih ceria dari hari-hari biasa. Aku ambil pisau tajam, letakkan daging di atas talam kayu tua. Setiap kali pisau aku tekan masuk ke dalam serat daging yang lembut ni, rasa hati aku penuh. Potong aku sederhana besar. Masakan apa yang paling layan untuk rezeki istimewa ni? Sudah tentulah masak gulai masak lemak resepi nenek moyang. Masakan yang paling kena dengan selera orang Melayu, paling kena dengan daging korban. Aku keluarkan semua bahan paling terbaik yang aku simpan dalam balang tembikar. Bawang merah kampung, bawang putih, halia tua, lengkuas, serai. Syukur ya Allah. Syukur ya Rahman. Bawang dan cili hancur lumat. Bau pedas wangi terus naik menusuk hidung, memenuhi ruang dapur, malah keluar sampai ke halaman rumah. Wah, sedapnya bau, bisik hati aku. Masukkan rempah tumbuk tadi ke dalam minyak panas. Shh. Bunyi tu, bunyi permulaan nikmat. Aku kacau perlahan, lembut, penuh kasih sayang. Bau rempah tumis tu, ya Allah, tiada bau lain boleh lawan. Harum, pedas dan membuka selera sekuat hati. Terasa panas menjilat muka. Aku kacau laju-laju, pastikan setiap inci, setiap sudut daging disaluti rempah merah tu. Daging yang asalnya merah pucat, serta-merta bertukar warna jadi coklat kemerahan, cantik berseri. Air jus daging mula keluar sendiri, bercampur dengan minyak rempah, membentuk kuah awal yang pekat dan wangi luar biasa. Aku tak buang air daging tu. Itu air manis, air khasiat. Masukkan santan cair, perahan kedua, sedikit garam secukup rasa, sedikit gula melaka untuk imbangkan rasa, dan sehelai daun kunyit yang aku koyak-koyakkan biar baunya terbang keluar. Sekarang, tutup kuali dengan rapat. Kecilkan api, biar saja dia mereneh lama, perlahan-lahan. Biarkan daging tu masak dalam air mata dia sendiri dan rempah atas api kecil. Biar dia mereneh, merintih, meresap masuk segala rasa. Aku duduk di tepi dapur, tengok wap panas keluar dari celah penutup. Dalam diam aku berdoa, ya Allah, berkatilah masakan ni. Jadikanlah ia sumber kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan buat kami sekeluarga. Alhamdulillah, engkau tak lupa kami. Lebih kurang 45 minit berlalu. Bunyi dalam kuali kedengaran lembut. Blup, blup, blup. Tanda dia sedang mendidih mesra. Aku buka penutup perlahan. Fuh. Uap panas mengepul tinggi terus menyapa muka, membawa aroma yang membuatkan perut terus berbunyi lapar. Masukkan santan pekat pati harta paling mahal tadi. Aku tuang perlahan-lahan keliling mulut kuali. Seketika itu juga, warna kuah yang tadi merah jernih, serta-merta bertukar jadi kuning kemerahan, pekat, licin, berkilauan macam emas cair. Indah sungguh pemandangan tu. Aku kacau perlahan dengan gerakan memutar. Hati-hati, supaya santan tak pecah, supaya kuah kekal cantik dan licin. Api aku kecilkan sampai paling minimum, biar dia mendidih berbuih mata saja. Tak perlu lama, 5-7 minit cukup.
Rasa kuah aku cuba dengan hujung jari. Masin secukupnya, pedas menyengat sikit di hujung lidah, lemak berkrim menyeluruh, dan ada rasa manis semula jadi dari daging dan santan. Sempurna, tiada perkataan lain. Ini bukan sekadar gulai, ini adalah hasil doa, hasil syukur, hasil rezeki yang ditunggu bertahun. Padamkan api, angkat kuali dari atas dapur. Bau masakan tu, Allahu Akbar, memenuhi satu rumah, satu halaman. Rasanya sampai ke langit 7. Daging di dalam tu nampak cantik. Warnanya gelap sikit sebab dah merenih lama. Serat daging terbuka, kuah pekat melekat cantik pada setiap kepingan. Aku berdiri sekejap memandang hasil tangan sendiri ini. Rasa bangga dan syukur meluap-luap dalam dada. Akhirnya, siap juga. Masa untuk hidang. Nasi putih baru kukus dari periuk tanah liat, panas beruap. Butiran berasnya panjang, putih, gebu dan berderai. Aku ambil pinggan lama, pinggan tebal peninggalan arwah nenek. Bukan sebab mewah, tapi sebab ini rezeki yang Allah hantar lepas sekian lama menunggu. Air mata syukur jatuh lagi kali ini, bercampur masuk ke dalam mulut, masin air mata, manis rezeki Allah. Aku kunyah sambil menangis senyum. Alhamdulillah, akhirnya aku boleh rasa, aku boleh makan. Perut kenyang, hati puas, jiwa tenang. Selesai makan, aku usap perut yang penuh, rasa bahagia yang tak terhingga. Di luar sana, tak kira kaya atau miskin, hari ini aku rasa aku manusia paling beruntung. Allah dah tunaikan hajat hati kecil aku. Dapat bahagian, dapat masak sendiri, dan dapat merasai nikmat makan daging. Berjuang demi masa depan anak semata wayang. Bantu saya menuju 1,000 subscriber agar bisa memberikan masa depan lebih baik untuk anak saya. Terima kasih dukungannya.